batu ni. Ui. Berbahaya ni. Banyak ah. Alhamdulillah. Oh, tertuang lah ikan. Besar kelengking. Besar kelengking. Kuning. Yang ni. Allah. Pecah. Oh, berapa? 90. Allah. Mana bang? Dia ni. Sungai mana ni? Pasir Kebudi. Banyak. Kita simpan dulu ikan toke. Ikan baru ni dia dah ambil. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi geng. Okay geng, hari ni aku ke sungai. Kita dah tengok bubu ikan baung. So aku dah dekat sungai ni. So barang tadi aku dah angkat minyak dengan enjin tu. Air surut air makin kecil lah. Dah seminggu lah, lebih kurang seminggu dah tak hujan. Dia air kecil lah. So hari ni aku trip berdua cuma tak sampai lagi lah. Aku dengan anak saudara aku Ngoh. Dia on the way tu, kejap lagi sampai dah tu. So geng, jom kita set up barang dulu sementara tunggu Ngoh datang ni. So lepas Ngoh sampai ni, kita lancor geng. Mudah-mudahan pagi ni kita semua dimurahkan rezeki. Let's go geng. Pertama banyak sampai terkeluar dah ikan boy. Banyak Alhamdulillah. Oh, terkeluar lah ikan. Ikan ni dah bubu pertama ni. Padu kan. Air padu tu. Banyak padu ni. Berbahaya ni. Aduh. Gua betul dengan ikan. Dah. Sampai ada yang tak boleh masuk lah. Lekat sangat Alhamdulillah. Rezeki. Ini dekat 40 kilo dah saya ni kau. Alhamdulillah. Habis kan? Padu kan. Ni saya ni. Apa guys? 2 kilo lebih. Alhamdulillah. Ini bubu kedua. Kosong sini, kotor. Kosong. Tak ada bubu kedua. So jom lagi pergi bubu ketiga pula. Bubu terakhir bubu keempat. Kosong. Satu bubu yang meletup kan. Ada seekor, 2 ekor kecil. Halus. Ada kan? Kecil. So habis lah tengok bubu. Satu bubu meletup. Yang lain semua tak ada ikan. Alhamdulillah satu bubu pun padu kok. Ada 30 lebih kat 40 kilo. So settle jap bubu ni. Nanti aku tunjuk ikan dekat darat nanti. Let's go. Bubu keempat ni. Besar kelengking. Besar kelengking pun ada. Okay lah. Ini saya koi.
dah sampai lagi ah. Padu saya. Ikan tak banyak mana. Ikan tak banyak mana. Bubur masuk satu je. Tapi hasil memang mantap lah. Alhamdulillah rezeki ngangah hari ni. Tengok. Kita masukkan ikan di rantang dulu. Okey. Rantang tu. Rasa tak mau muat sini tu ni. Tak apa, isi dulu setakat mana yang muat. Kuning-kuning. Besar isi. Banyak saiz kilo ni banyak ni. Tidur banyak air yang hidup. Lebih 40 kilo kat sini. Besar saja pun dah lebih dari separuh tong lah. Kecil ni. Alhamdulillah rezeki. Berat ni kau. Tak terangkat kau. Bapak usah. Penuh kan. Kat rumah bawa timbang. Ya buat squat. Ui, tak boleh kau. Tak boleh seorang. Tak. Penuh weh. Alhamdulillah rezeki. Sama berat yang sini, satu berat. Satu weh. Enjin pula dah nak kena angkat. Jenau. Okay, kan, aku dah sampai rumah ni. So ikan bagikan 2 bekas ni. Tu kita timbang ni. Berapa kilo? Ui, berat. 36 kilo. 36. Kurang pula. 35 tolak dengan tong 5 kilo. 30 kilo. Yang ni Allah. Jatuh. 10 kilo. 16 tolak sekilo. 15 45 kilo. Alhamdulillah 45 kilo ni. So aku rasa ikan jap. Lepas tu kita isi COD lah dekat mana yang dahulu. Okay kan, sebelum kita COD kan, kita simpan dulu ikan toke. Ikan baru ni dia dah ambil lah. Ni tengok lah, nanti dia datang ambil. Oh ikan. Ni ikan ni dekat 30 kilo ni ikan toke. So dah tak banyak lah ikan nak kena jual. So kan, settle ikan ni jap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang ni. Orangnya keluar. Mana gantung?
Hello. Saya hantar ikan. Ikan bau. Kita suka. Berapa? 90. Kita yang suka. Hidup lagi ya? Belum potong lagi. Kita hidup lagi ya? Baru mati. Sungai kan? Sungai. Berapa kilo? 30. 30. Mana bang? Dia ni. Sungai mana ni? Pasir Kemudi. Banyak pula tanya. Kalau saya orang Pasir Kemudi tu. Abang orang Pancing Utara, saya kenal. Kita jangan tanya. Ini kau boleh. Satu-satu nak tanya tengok. Orang pancing. Kenal. Pasir Kemudi lah ni? Ya, Pasir Kemudi. Pasal. Ya. Tengok ada ikan tak? Sekali. Lalu lah, Isnin. Ni ayat apa? Isnin. Memang selalu jual tu. ya. Memang selalu jual ya? Lalu jual. Ambil. Abang tunjuk, saya ambil bang. Awak nak ambil dia. Tunjuk kena bayar bukan tunjuk saja. Berapa ekor? Apa? Kita pancing kita bagi harga special sikit bang. Selalu mari sini jual ke? Isnin dengan kami. Isian dengan kami? Jual petang macam ni. Lalu pukul pasok lah lalu ada. Ikan naik pukul 12. Alah, yo Pukul 12 naik lalu. Alah, yo aku sangat lah. Ikan baru cari dia. Dua ekor ke? Ini satu. Yang ni Tak ada siang. Yang rumah hari ya, bukan kalau siang. RM20, 15 je. 15? Ikan laut ni pagi tadi kipas pun tak ada ikan. Pasok. Hai lah tu. Ajar gitu. Okey bang. Terima kasih. Banyak eh. Kita bawa bunga mana tu? Pasir Kemudi. Pasir Kemudi. Sungai Lembing. Pasir Kemudi tahu. Kata Pasir Kemudi tak tahu. Jeng. Bang. Ya deh. Terima kasih lah. Ambil lagi dulu. Mana ni kau ni? Ambil lah. Banyak pun. Seekor tak apa sekilo ni bang. Macam ni baru 400 gram kot. Sekejap Bawang liar sungai. Liar tu Liar. Banyak Bubu. Ya ke? Tadi Tangkar sungai ke? Tangkar dan sungai. liar. Betul bang. Tak tipu bang. Ni bang. Banyak tu lepas. Sekejap abang tengok video-video saya buat. Dia dah tu. Memang ni. Ni bang. Bubu dan bubu. Banyak tu Saya memang buat kerja ni lah bang, senang cerita. Sungai mana? Sungai Lembing, Semudi. Tu banyak Sungai Lembing Ni Belah mana Sungai Lembing ni? Pasir Kemudi. Pasir Kemudi. Dekat jambatan tu kan. Jambatan nak pergi Sungai Lembing ada jambatan besar tu kan. Sungai tu lah. Kanan kubur. Sebelum sampai situ. Pasir tu sebelum pasir kubur. Sebelum. Sungai tu besar. Sungai ada sungai besar tu kan. Sungai tu. Ambil kilo. Mana abang tunjuk saya ambil bang. Ambil kilo. Ambil kecil sakit. Ini sedap yang kecil tau. Ni saya ni sedap. Mana ni? Boleh tu. Sekilo bang. 30 bang ni. Terima kasih kalau boleh. RM40. Ikan ni kan? Ya bang. Memang kerja cari ikan ni. Sekejap bot ni. Lagi ke laut pula. Lagi ke laut. Laut ada tak tapi pakai bot angin tu je. Boleh? Boleh. Saya pakai bot angin bang. Yang lama ni. Baru bang.
Ya. RM19? Ha? 19? Ada air tak ada? Ada. Kalau ingat order itu punya blok ni ya. Apa tu? Kalau ingat tak awal balik lah. Oh. Sekejap balik. Naik ko. Ada PR tak? Ada ya. Tu ingat apa ni WhatsApp Abang Dia mai tak ambuh kot ke apa? Tadi cakap okey dah, boleh. Ya, lambat sikit abang. Sebab dia hospital tadi. Oh. Tengah tak penting lah. Tu. Okey. Terima kasih bang. Okey. Saya jual bang. Okey. Ha. Berapa ekor? 6. Ekor eh? Ha. Alhamdulillah, aku dah sampai rumah ni. So lepas kita jual ikan tepi jalan tadi, aku tak pergi COD kejap. Mana yang ada order masa aku tengah jual tu. So alhamdulillah ikan habis. Habis kan. Alhamdulillah. So hasil 45 kilo. Dia punya duit lebih kurang 1,200 dekat 1,300 lah. Alhamdulillah. Tinggal ikan tu lah, ikan toke kan. Nanti dia ambil. Okey lah. So kan, tak sangka lah hari ni satu bubu je masuk. Tapi padu kan. Bubu lain tu ada yang seekor kecil tu kan. Tengok lah. Tak semua bubu lah akan masuk banyak kan. Jarang lah 4 biji bubu tu masuk. Selalunya 2, 3. Jarang sekali lah berlaku 4 biji masuk. So alhamdulillah kan. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. Kepada yang like dan komen, aku ucapkan ribuan terima kasih. So kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.